Hoi! Buat apa ni? Macam sibuk kasi boleh tak? Ha? Sibuk? Tu apa benda tu? Ha? Apa ni? Haji, tak ada apa Haji ni. Kan Haji, kita buat kerja je Haji. Kalau boleh jangan campur lah kita orang Haji Haji. Lain macam je ni. Ikan je lah. Haji. So, Lain macam aja. Aku tahu satu kau sembilan Zul. Kau cakap apa ni? Kau nak satu kan? Kalau kau nak dia, kau kena dengar cakap aku. Apa masalah kau? Kau dengar sini. Kau kena lepaskan aku dengan budak-budak ni. Satu, kau punya. Okey? Aku tak faham apa maksud kau. Kau tak payah pura-pura nak tak faham sangat. Dekat pasal apa? Pelanggan? Bukan pelanggan. Aku tahu dia tu polis. Kan? Kau diam. Suzy, ni apa ni? Sebenarnya aku nak bagi Zul simpankan pistol ni. Tadi aku terbawa dekat pasar. Sikit lagi orang nak. Kau ni cuai. Nasib baik tak jadi apa-apa. Cukup dengan masalah yang dah ada ni. Bot, dah siap. Ni, Ria, aku datang sini nak bagi tahu dengan kau. Bagus. Aku ingatkan Penny dah tipu aku dah. Kalau macam tu, kau uruskan bot tu. Aku pergi dulu. Sebaik dia boleh harap. Dah makan? Tak nak lah. Sakit batu dia tak. Percaya cakap saya tu. Saya sendiri nampak. Dadah tu ada dalam kastong ikan di gudang Tok Leong. Aku dah cakap dengan kau kan, Ji. Jangan ke sana lagi. Apa kau tak faham apa aku cakap? Saya pelik lah tu. Kenapa tu susah sangat nak percaya cakap saya? Atau sebenarnya